Mama, adik takut. Belakang Mama ada hantu. Sekiranya budak bawah umur terbuka hijab, mungkin ada kaitan dengan gangguan jin kat badan ibunya. Dapatkan rawatan ruqyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak bicarakan satu kes yang pernah saya rawat. Kes ni berhubung dengan masalah anak kecil yang terbuka hijab, ataupun orang kata anak dia ada sixth sense, boleh nampak alam gaib, boleh nampak makhluk-makhluk halus dan sebagainya. Okey, kes ni melibatkan seorang budak perempuan umur 6 tahun. Ibu dia kata dia bermain-main dengan makhluk ni. Bermain-main toys, anak patung, bercakap-cakap dengan benda ni. Tapi ibu ni anggap, pada mulanya lah, ibu ni anggap benda ni macam imajinasi saja. Dan setiap kali anak dia masuk bilik air di tingkat bawah, anak dia selalu mengadu pada ibu dia. Dia kata, "Mama, dekat belakang pintu bilik air tu ada sesuatu, ada benda kat belakang pintu bilik air." Tapi ibu dia pun tak anggap serius. Dia anggap ini hanyalah imajinasi anak dia. Jadi sampai satu tahap anak dia lukiskan. Budak 6 tahun budak 6 tahun lukis tadi kita faham lah. Anak 6 tahun ni lukis lakarkan rupa bentuk makhluk tu dengan badan warna hijau, matanya merah bertaring, dan dia kata, "Mama, ini kawan saya." Mak dia masih lagi anggap perkara ni hanyalah imajinasi anak dia. Sehinggalah suatu hari ibu dia gunakan tandas di tingkat bawah. Selalunya ibu dia guna toilet, tandas di tingkat atas. Dia tak pernah guna tandas bawah. Tempat toilet tu selalunya anak dia yang guna. Tandas yang tingkat bawah ni anak dia yang selalu guna. Jadi satu hari dia masuk tandas tu, dia guna tandas tu, dia dengar riuh suara budak dalam bilik air tu. Jadi daripada situlah dia mula sedar apa yang anak dia katakan selama ni. Jadi dia mula sedar mungkin ada sesuatu yang tak kena pada anak dia. Hijab dia terbuka, dia nampak benda-benda ni, dia bermain-main dengan benda tu, dia bercakap-cakap dengan benda ni. Jadi si ibu kontak saya, minta saya datang ke rumah. Pada mulanya dia minta saya rawat anak dia, suruh tutupkan hijab anak dia, lepas tu pulihkan rumah, pagarkan rumah. Baik. Apa yang saya buat? Nombor satu sekali saya buat, saya ruqyahkan badan si ibu dengan anak tu sekali. Dua-dua sekali saya ruqyahkan dulu. Saya nak pastikan apa punca gangguan-gangguan ni. Apa punca yang menyebabkan si anak terbuka hijab dia. Jadi bila saya bacakan ayat-ayat ruqyah pada si ibu dengan si anak, ternyata dugaan saya benar. Apa yang saya duga benar-benar terjadi dalam ruqyah tu. Yang menangis, yang menggigil, yang muntah, si ibu. Ibu tu yang muntah. Si ibu tu sebenarnya ibu tu yang ada gangguan-gangguan jin kat badan dia. Bukan pada anak tu. Anak tu telah terkesan. Si anak tu telah terkesan dengan gangguan jin dekat badan ibu dia sejak daripada dalam kandungan lagi. Maknanya si ibu tu dah ada gangguan jin sekian lama dah. Sejak dia mengandungkan anak tu lagi, si anak tu sebenarnya dah terkesan dengan gangguan-gangguan jin. Okey, jadi apa yang saya buat? Selepas tu saya terangkan tentang gangguan-gangguan jin pada si ibu, baru dia sedar sebenarnya dia yang ada masalah, dia yang ada gangguan jin. Jadi selepas tu saya pun pulihkan rumah, bersihkan rumah. Okay. Selepas lebih kurang sebulan daripada tu, si ibu kontak saya semula, minta saya datang semula ke rumahnya untuk buat rawatan kali kedua. Dia minta saya rawat diri dia dan rawat suami dia sekali, nak cek pastikan kedua-dua mereka tak ada lagi gangguan-gangguan. Okay, daripada sebab bila saya bacakan ruqyah, alhamdulillah, syukur sangat, tak ada lagi gangguan. Si ibu pun tak ada gangguan lagi dah. Jadi saya pun bersihkan rumah tu, pagarkan rumah tu untuk kali kedua. Okay, selepas tu saya pun selesai kerja saya pun balik. Selepas daripada seminggu ke 2 minggu macam tu, si ibu mesej saya, WhatsApp kat saya, beritahu. Dia kata, "Ustaz, anak saya bagi tahu, Mama, saya dah tak nampak lagi kawan-kawan saya lagi." Jadi faham? Sebenarnya anak-anak kecil ni kalau mudah ternampak-nampak, hijab terbuka, ada sixth sense, sebenarnya dia berkait dengan gangguan-gangguan jin dekat badan ibu. Berkemungkinan besar sejak daripada ibu mengandungkan anak tu telah terkesan dengan gangguan-gangguan jin dalam badan ibu. Jadi kalau anak-anak kecil ni ada masalah gangguan-gangguan, nampak-nampak hijab terbuka,
Si ibu, saya nasihatkan si ibu, tolong tanya diri sendiri, cek diri sendiri, sekiranya sejak daripada zaman anak dara dulu, pernah tak mimpi-mimpi berkaitan dengan ular, dikejar ular, dibelit ular, dipatuk ular, mimpi-mimpi berada tempat-tempat tinggi, mimpi jatuh dari tempat tinggi, mimpi dalam tidur kena tindih, kena hempap, bangun tidur ada lebah-lebah biru-biru kat betis, peha, lengan ada biru-biru, atau mimpi-mimpi berkaitan dengan bayi-bayi, melahirkan bayi, orang bagi bayi, kendung bayi atau menyusukan bayi. Kalau ada tanda-tanda dekat badan anda, dapatkan rawatan. Berkemungkinan anda ada gangguan-gangguan jin pendamping atau saka dan sebagainya. Baik, saya harap sedikit perkongsian daripada saya ni dapat memberikan sedikit manfaat kepada anda semua untuk lebih berhati-hati dengan masalah gangguan-gangguan jin. Baik, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.